Ni tantrum buat datang kali kedua. Ada perkembangan tak kat dia? Alhamdulillah okey. Ha? Alhamdulillah nampak ada perkembangan. Dia tenang lagi. Ha. Kalau tak sebelum ni macam mana? Kalau tak sebenarnya ni kalau dia nak satu benda tu dah jauh sampai hujung kata nafas lah. Ha. Sampai dia boleh terlena sendiri sambil tengok. Umur 7 tahun. Ha. Darjah 1. Ha. Duk nangis macam tu lah sebelum ni. Sebelum ni Ha. memang selalu lah. Memang daripada dia kecil pun memang macam tu. Okey. Memang Macam dia kuat tantrum lah. Orang kata kalau satu benda dia tak dapat ke dia mak baru diam tu hati dah. Sampai dia tidur. Ha, kira kita pun tak jadi lagi dia nak buat. Tanya alhamdulillah dia raya-raya asal. Tak lagi kena marah apa bisa nak. Di sekolah pun alhamdulillah dia sekolah elok dah. Ada kawan, memang kawan dah. Oh, dia ada isu sekolah juga? Ha. Kalau isu dia sekolah? Tak mau sekolah. Oh, tak mau pergi sekolah juga? Ha, tak mau pergi sekolah. Lepas tu alhamdulillah lah lepas dah buat rawatan dia. Dia pergi sekolah okey, tak ada bayar dah. Walaupun cuti panjang 2 minggu kan. Lepas cuti 2 minggu tu kata pergi sekolah, sehari tu dia tak dia nak buat mana set. Tapi dia okey lah. Betul itu dia pergi sekolah. Pergi sekolah dia start kawan. Dia belilah kalau masa kawan-kawan tiket dia panggil dia email dia punya. Kalau dah dulu kawan panggil pun dia tak mau. Tak mau berkawan juga? Tak mau dia tidur rumah dia. Kiranya sebelum main berubat ni banyak isu lah. Mengamuk, tak mau pergi sekolah, tak berkawan, tak bercakap. Cakap lah. Tapi dia tak mau. Dia tak percaya. Tak mau percaya orang. Oh. Tak mau percaya. Dia masih takut dengan orang lah. Takut dengan orang. Oh, takut dengan orang. Dah ni okey dah? Ha? Oh, angguk dah. Mas, Alisa mas tak? Dah jauh berapa? Dah 1. Cantik lah dia punya gelang-gelang ni. Oh, comel-comel lah. Takut ibu ustaz? Takut ibu ustaz? Tak takut. Kiranya 14 hari ya rawatan. Ha, betul. 14 hari ya no. Dalam masa 14 hari selesai lah insya-Allah. Nampak banyak no. Alhamdulillah. Dulu kalau kata tak boleh tu kau yang dulu hati macam tak mau lepas lah benda tu kat mana. Lah ni alhamdulillah lah bila kalau kita mau apa dia berhenti lah. Tak tahu. Ya. Kalau tak jenuh beli. Jenuh ke memang bergolek-golek lah. Kalau kat pasar raya pun kalau dia buat dia buat. Oh. Takkan lah. Orang tengok rumah dia boleh. Tak heran lah. Kotak tak kotak. Lah ni malu tak? Malu tak? Ha? Nak golek tak? Tak mau golek dah nak? Ha, bagus dah. Baik insya-Allah. Okey, baik kita buat rawatan susulan kedua lah nah. 14 hari. Saya tengok dulu keadaan dia macam mana dalam masa sebulan. Kalau dia dah okey, kita pergi ubat rawatan kali ketiga nah. Alhamdulillah. Kiranya mandi, urutan pun semua buat. Semua buat, bagi minum pun semua buat. Celak-celak semua buat. Spray rumah buat. Nah, tabuk semua buat. Tarik pisau buat. Tarik bisa tak buat lagi. Tak call saya. Tak call. Tak call. Tak dan kau hari tu. Okey, baik tak apa.